Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Wan Norizan binti Wan Daud, Guru Kanan Bahasa SMK Seri Aman, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh warga SMK Seri Aman dengan ucapan maaf zahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Puan Mahizan binti Haji Yusuf, Guru Kanan Sains Sosial, Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Aman, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh warga SMK Seri Aman. Kullu amin wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Kamal Azira binti Ibrahim, Guru Kanan Teknik dan Buah Keshina, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua warga SMK Seri Aman dengan ucapan maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohilan bin Mak Daud, Guru Kanan Sains dan Matematik SMK Seri Aman, mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua warga SMK Seri Aman dengan ucapan maaf zahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Zaini binti Halias, Penolong Kanan Pendidikan Khas, mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Semoga anda semua happy dan ceria-ceria selalu bersama keluarga. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Azmi Yusuf, Penolong Kanan Tingkatan 6 SMK Seri Aman, mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua warga SMK Seri Aman. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azimah bin Muhammad Zain, Penolong Kanan Kurikulum SMK Seri Aman, mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya maaf zahir batin, khususnya terutamanya kepada tuan pentua dan warisan pentadbir, guru-guru, AKP, PIBG dan akhir sekalinya kepada anak-anak pelajar dan warga SMK Seri Aman dengan ucapan maaf zahir batin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan bakal kita tinggalkan, kini akan menjelma Syawal yang mulia. Aidilfitri berbahan gembira akan disambut dengan rasa suka. Jadi di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua warga SMK Seri Aman. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah untuk tahun ini kita telah berjaya menjalani Ramadan hampir ke penghujungnya. Oleh itu saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh warga SMK Seri Aman. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam aspirasi GPM Kelantan. Saya Muhammad Jamil bin Ismail, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Aman. Kesempatan ini saya ingin mengambil peluang dan ruang untuk mengucapkan selamat menyambut Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh warga Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Aman, dari KBK, Security, PIBG, Community, guru-guru, pentadbir dan teristimewa anak-anak pelajar yang cikgu kasihi. Semoga puasa tahun ini mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di atas ruangan ini juga saya ingin mengambil peluang untuk memohon kemaafan sekiranya ada kekhilafan semasa saya mengurus takbir dan tata kelola sepanjang tahun ini. Harapan saya, semoga kita melangkah lembaran baru ini dengan langkah jiwa dan ruh yang tulus dan ikhlas, dengan langkahan jiwa Rabbani untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita sama-sama bekerja dengan semangat kebersamaan
dan untuk membangun Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Aman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami daripada Barisan Pentadbir Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Aman mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri.